Tiga sebab kenapa korang mesti beli tayar GT Comfort P10 GMS guys. Untuk orang yang mengutamakan keselesaan pemanduan kereta diorang, perlulah tengok video ni sampai habis. So hari ni Wan Cina nak tunjuk 3 sebab kenapa korang mesti beli GT Comfort P10 GMS. Bawah sini ada lagi satu GT P10, tetapi hari ni Wan Cina nak cakap GMS. Apa perbezaan antara dua tayar ni, dengan juga 3 sebab kenapa kita beli tayar ni. Perbezaan dia kita cakap dulu, iaitu GMS dia ada span dekat dalam tayar, yang P10 biasa dia memang tak ada. Sebab yang pertama adalah tayar ini memang sangat senyap untuk pemanduan harian lah. Okey, ini tayar kenapa dia senyap? Sebab tayar bunga dia yang halus, dengan juga dalam tayar ini ada span. Ini adalah tayar yang paling senyap Wan Cina pernah pakai untuk kita orang. Yang kedua adalah pemotongan air. Pemotongan air untuk tayar ini adalah B. Kita boleh nampak rating dia dekat sini memang tinggi. Potong air memang jangan risau. Cuaca Malaysia ni memang banyak hujan sikit, so kalau kita pakai tayar ni memang boleh menjaminkan keselamatan kita. Sebab yang ketiga adalah tayar P10 GMS ni memang selesa untuk dipakai harian sebab dia tayar senyap. Kalau kita tahu dia tayar senyap, memang dia akan lembut. Tayar yang keras memang dia tak akan senyap, macam AD09 ke tayar-tayar performance yang keras memang dia bunyi. Okey, so inilah 3 sebab kenapa Wan Cina recommend pakai GT Control P10 GMS untuk korang. Itu saja untuk perkara ni. Kalau korang suka perkara ni, tolong like, share dan komen ke bawah apa yang korang nak tengok saja. Macam biasa, cara dia cari Wan Cina. Thank you guys.